datang dekat sini. Museum dia sangat-sangat hebat, masih lagi di sini, masih lagi dijaga dan dah termasuk di bawah UNESCO punya jagaan. Dan Uzbekistan sangat-sangat menjaga tempat-tempat bersejarah yang ada daripada dulu sampai sekarang. Kalau kita tengok bangunan yang ada kan, ini dibaikkan sewaktu sewaktu Mirza Ulugh. Mirza Ulugh bila mana dia mula memerintah, dia perbaiki tempat. Dia dia apa, bukan sekadar ni, dia waktu dia pergi ke China, dia bawa balik jade stone yang berwarna hijau, jadikan kawasan-kawasan ni apa, di dalam tu ada tempat-tempat makam tu dijadikan jade yang cantik dan sebagainya kan, untuk preserve dan jaga tempat ini. Suatu penguasaan yang sangat hebat kan. Selalu kita dengar kerajaan Turki Osmaniyah, kerajaan macam-macam lagi kan, tetapi Amir Timur suatu kerajaan Timuri yang sangat-sangat hebat, dan tuan kena datang ke sini bersama dengan Mursyid Al-Haramain Travel Tour Sdn Bhd. Kita explore tempat ini sebaiknya, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.